Kau rasa kau boleh rancang semua, pendapatan, pelanggan, masa depan. Tapi duit ada satu sifat, dia suka buat orang rasa dia tengah mengawal, padahal sebenarnya dia tengah diuji. Dalam buku The Psychology of Money, Morgan Housel menulis, manusia akan paling tertekan bila dia rasa hilang kawalan. Sebab itulah ramai orang sanggup ambil risiko gila-gila semata-mata nak rasa, aku yang kawal hidup aku. Cuba kau tengok orang yang melabur dalam kripto, tukar bisnes setiap bulan, atau beli saham ikut trend di TikTok. Semua itu bagi dia rasa berkuasa, bukan sebab dia betul-betul faham. Dia cuma nak rasa, aku buat keputusan sendiri, walaupun realitinya pasaran yang mengawal dia. Sebenarnya, tiada siapa pun yang boleh kawal dunia kewangan. Ekonomi, rezeki, permintaan pelanggan, semua itu di luar kawalan kita. Tapi orang yang bijak, dia tak cuba kawal semua itu. Sebaliknya dia kawal diri sendiri bila keadaan tak mengikut rancangan. Dia menyimpan bila orang lain boros berbelanja. Dia tenang bila orang lain panik menjual. Dia belajar untuk bertahan walaupun rancangan berubah. Itulah beza antara orang yang nak kawal duit dengan orang yang faham duit tak pernah boleh dikawal. Ia cuma boleh dijinakkan. Kau takkan pernah dapat kawal duit, tapi kalau kau boleh kawal diri bila kewangan kau goyah, kau sebenarnya dah menang. Belajar bezakan antara rasa terkawal dengan kawalan yang sebenar. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak lagi rahsia.